guys, kuih raya dah sampai. Kita ada Mazola. Mazola ni orang lama-lama buat tau, memang sedap sangat gila. Lepas tu kita ada kek coklat. Coklat Moss ni memang tiap tahun memang tak usahkan order lah, tak raya pun memang akan order. Kali ni tahun ni ada biskut baru, Red Velvet. Ini tak pernah try lagi, tapi tengok tu memang sedap. Orang yang buat tu memang selalunya dia buat sedap lah. So ada satu lagi tak sampai. So guys, kapal raya pun dah siap packing. So kita tunggu mereka nak packing petang ni. Kita tengok. Inilah kejadiannya, tapi tak lengkap lagi sebab tu mereka dah jumpa ribbon pula. Jadi kita tengoklah pucung kau mereka nak buat ribbon macam mana, mereka tak buat. Selalunya saya suka buat seorang-seorang benda ni, tapi tahun ni tak apalah sebab ramai sangat nak darah kan. Takkan bagi duduk saja, kita bagi dia pun buat.